Sambung Settle guys. je berbuka, tangan aku pula hitam. Hitam bukan pasal aku buat kerja tau, pasal aku buka bonet je. Kau tengok betapa teruknya condition sebelum. Nanti aku tunjuk kau selepas. Nasib baik ada kedai detailing member aku ni. Ni bro gua, Anik. Kedai dia Anik Auto Detailing. Bertempat dekat Taman Keluang 1, dekat je dengan Keluang Mall, belah-belah belakang. Korang waste je kalau nak pergi untuk orang Keluang. Kenapa aku cari juga kedai detailing? Sebab nak basuh enjin, kau tak boleh sebarangan. Kau tak boleh pergi kedai-kedai bangla ke apa ke, tak boleh. Kau tengok kesan kotor dekat lantai macam mana rupa. La ilaha illallah. Harga basuh enjin RM20 je guys. Kedai detailing tau, RM20 macam. And finally dah siap dah. Putih melepak balik guys. Kau tengok dekat dalam door handle ni pun, yang sebelum ni berkeladak tu pun dia dapat settlekan juga. Syukur, Alhamdulillah, thank you. Ini baru kedai detailing yang betul. Kita minta, kita dapat guys. Enjin pula, daripada tadi kau tengok yang berkeladak sebelum tu, ini dah siap dressing dah. Hitam kilat, cun-cun dah. So yet again, aku nak remind korang, kalau nak melibatkan basuh-basuh detailing enjin dan sebagainya, pergilah ke kedai detailing yang bertauliah. Ini contoh paling baik yang aku boleh tunjuk dekat kau kalau kau dekat lokasi Keluang. Anik Auto Detailing tu. Akhir sekali kepada Khairul Aming, saya buat jadi tiba.